kita straight to the point lah. Saya nak terus tanya doktor pasal status hadis Nabi ambil tindakan kepada pihak yang datang ke Madinah, yang diberikan layanan yang baik, kemudian dibantu, bahkan Nabi menghantar sahabat-sahabat, kemudian Nabi bertindak tegas. Ada juga yang tidak setuju dengan status itu dan mungkin mereka melihat doktor cuba nak generalize kepada Rohingya dan tidak bersifat adil melihat sesama Muslim dan kata hadis itu tak kena konteks, pukul rata dan sebagainya. Apa isu dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, Sahibul Samaha, Datuk Mufti dan hadirin hadirat yang berada bersama dengan kita secara maya ini. Sebenarnya hadis itu memang adalah hadis yang sahih. Nabi SAW menerima tetamu daripada kabilah Uraniyin dipanggil. Satu puak yang dipanggil Uraniyin daripada Urainah dan juga Uqul, yang mana mereka ini datang ke Madinah, diberi layanan yang baik, kemudian mereka ini terkena penyakit. Lalu Nabi SAW memberi panduan kepada mereka untuk minum susu unta dicampur dengan sedikit air kencing unta. Ini ada isu fiqh, ada isu fiqh sikit, adakah kencing haiwan yang dagingnya halal dimakan itu najis ataupun tidak. Di sini bukan perbahasannya, dalam kitab-kitab fiqh ada disebutkan. Tetapi itu di antara petua yang Nabi SAW berikan kepada mereka untuk berubat dan akhirnya mereka sembuh. Dan mereka melakukan jenayah sehingga mereka mengambil unta-unta yang milik orang Islam ataupun unta-unta milik negara, lalu dicederakan juga pengembala-pengembala unta yang menjaga unta-unta tersebut. Lalu Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk mengambil tindakan kepada mereka dengan tindakan yang tegas. Kanu yu'amaluna bil misil, apa yang mereka lakukan begitu jugalah yang mereka dibalas. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan saya menukilkan kisah itu semata-mata untuk memberikan kita semua satu peringatan daripada hadis Nabi SAW. Kita memang disuruh untuk memuliakan tetamu. Bahkan di antara dialog yang diucapkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ketika mana Nabi SAW menerima wahyu, di antara sifat-sifat baik yang disebutkan oleh Khadijah ketika mana Nabi SAW mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Nabi balik daripada Gua Hira ketika bertemu dengan Jibril alaihi salam, tapi Jibril tak bagi tahu dekat Nabi yang dia adalah Jibril. Lalu Nabi ada perasaan sedikit takut pada dirinya. Khadijah mengatakan kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menghinakan kamu. Kerana fa innaka latasilur rahim, engkau sentiasa menghubungkan silaturahim, wa tahmilul kal, engkau sentiasa membantu perkara-perkara, menanggung bebanan, wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa membantu orang-orang yang tak ada dengan memberikan perkara-perkara yang orang lain tak mampu nak beri. Di antara perkara yang Khadijah sebut, wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu. Kan engkau sentiasa memuliakan tetamu. Ini benda yang disuruh dalam agama. Bahkan dalam hadis pun Nabi SAW menyuruh kita untuk memuliakan tetamu, dan itu dianggap sebahagian daripada perkara yang menunjukkan tanda keimanan. Ya? Jadi kita tidak ada perbezaan pandangan dalam isu ini. Bahkan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kalau Ustaz Mat pun masih ingat, Datuk Mufti juga turun bersolidariti bersama dengan NGO yang lain untuk kita menyatakan sokongan supaya kita membebaskan saudara-saudara kita daripada Rohingya ini, untuk supaya mereka tidak ditindas oleh mana-mana pihak. Tetapi dengan perkembangan-perkembangan semasa, kita juga perlu memberikan ingatan bahawasanya tetamu ini betul, mereka dihormati, mereka dilayan dengan baik. Tetapi dalam masa yang sama, kalau tetamu ini sebahagian daripada mereka melakukan kesalahan, sebahagian daripada mereka melakukan jenayah, sebahagian daripada mereka melanggar peraturan, kita perlu mengambil tindakan. Kita tidak boleh menjadikan alasan simpati semata-mata untuk kita sapu di bawah kapet. Jangan jadikan kerana mereka ini seolah-olah
oh mereka ini kita yang jemput jadi kita kena pejam mata. Tak boleh. Kerana apa? Kerana warga negara pun kalau buat salah, kena. Kan? Apatah lagi orang yang datang ke sini, yang mendapat bantuan, yang mendapat perlindungan tapi dalam masa yang sama buat jenayah. Mungkin ada yang kata, yang buat sebahagiannya bukan semua. Kita pun tak suruh hukum semua. Ini masalah kita. Kita membaca satu kenyataan, kita nak fikir apa yang kita nak fikir. Sedangkan kaedah menyebut apa? Kaedah kata, maqasidul kalam ala niyatil lafidh. Kan di antara kaedah fiqh menyebut maksud suatu kalam itu adalah berdasarkan ataupun bergantung kepada niat orang yang melafaznya. Kan kalau dia kata janganlah hukum semua, kita pun tak suruh hukum semua, kita hanya memberikan contoh-contoh yang ada dalam hadis. Lalu dia kata ini konteksnya dah berbeza. Tapi dia tak bagi tahu pula konteks yang betulnya macam mana. Jadi kita hanya sekadar menukilkan hadis dan memberikan peringatan kepada kita semua, terutamanya otoriti-otoriti. Saya duduk di Selayang 4 tahun. Saya duduk di dengan Selayang 4 komuniti. tahun. Saya melihat komuniti itu. Kan, bagaimana mereka ini sebahagiannya dengan tidak terurus, dengan kotor, terutamanya bila masuk raya haji dan sebagainya. Kita perlu memberikan didikan kepada mereka dan penguatkuasaan juga perlu ada. Kerana apa? Ada juga kes-kes niaga tanpa permit dan sebagainya. Ini perlu diberikan perhatian supaya kita memberikan keadilan kepada semua. Kita berikan perlindungan, betul. Sebagai seorang Muslim, kita disuruh untuk membantu saudara se-Islam kita, betul. Tetapi dalam masa yang sama, tetamu-tetamu yang datang ini, janganlah buat sesuatu yang boleh menyesakkan orang-orang yang tinggal di dalam negara ini. Tak pernah berlaku dalam sejarah orang-orang Islam di Malaysia ini, terutamanya orang Melayu kita ini, berada pada tahap semarah ini. Saya kena nyatakan dengan jelas, kita tidak bersetuju dengan orang yang bergembira apabila puak-puak Rohingya tenggelam kat laut. Ini adalah satu perasaan yang tidak disuruh oleh agama, bahkan dilarang. Kerana mereka itu adalah saudara kita. Kita patut ada rasa simpati. Tapi kemarahan itu kadang-kadang kita kena cari apa puncanya. Bukan untuk ditutup, tetapi untuk kita perbaiki. Perbaiki. Kerana kita ada tetamu-tetamu sebelum ni. Kita ada Bosnia, kita ada Syria, kita ada Yaman. Palestin mana? Kita ada Palestin. Tapi kenapa isu tetamu-tetamu yang lain ini tidak pernah menjadi satu bualan hangat ataupun kemarahan yang sangat dahsyat terhadap mereka? Kita kena cari puncanya. Wallahualam.